Hantu petai sila hadirkan diri, kita nak masak sambal petai bunga kantan untuk berbuka malam ni. Untuk Along, simple je resepi ni. Kupas dulu petai tu. Tapi kalau korang beli petai yang dah siap kupas tu, senanglah kerja korang. Tapi ni cara kampung lah ya. Sediakan bawang, serai, bunga kantan. Ni semua bahan-bahan kita just mayang and keep aside lah. Masukkan bawang, halia sedikit bawang putih, cili, belacan vegetarian dan cili hijau. Kita kisar dia sampai lebih kurang macam tu je lah. And then sediakan dapur. Dekat kampung kita pakai dapur arang lah, masak kat luar rasa syok. Tumis sampai dia pecah minyak macam tu. Masukkan serai juga, lupa tadi, sepatutnya masuk serai dulu. Tak apalah, kita yang masak dia, bukan dia yang masak kita. Masukkan air, seasoning apa semua, biar dia masak sampai pekat, pecah minyak. Masukkan kita punya petai. Oh my god, masukkan bunga kantan lagi, bau dia. Last masuk sedikit gula, dah settle. Tutup api, peras sedikit jus limau. Dah siap dah. Bertambah-tambah malam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehijau Ramadan